Oh, nak kau tu? Assalamualaikum. Welcome to my channel, Emma Jo. Okay, hari ni kita planning nak pergi bawa Adam tengok wayang dekat AIC Mall. Sebab Adam lah minta kat ayah dia nak pergi tengok wayang. So ayah dia pun tunaikan janji anak lelaki dia. So seperti biasa, kalau kita bawa Adnan ni, kita kena datang mall awal-awal pagi ya. Kalau korang tahu, kita sampai tadi pukul 8.30 pagi dah sampai kat sini. Macam dah ada kedai kat sini, kita buka kedai kat sini dah. Oh my god! Wow! So, agak besar lah ayat City Mall ni. Agak besar tapi memang besar. Rasa macam nak pergi kat sini, kalau nak pergi kedai, nak beli barang apa, baru kita pergi kedai tu. Maksudnya kena ada planning dulu sebelum sampai sini. Tak boleh nak sebab kita jalan sebab penat. A few moments later. Siapa yang pernah main game ni dia tahu. Bila bapak nak masuk kedai game, menyempat lagi ada di situ. Menyempat. Bang, abang cuba pernah beli ke? Ha? Dah, jom. Berapa ribu? 1,100. Tapi satu game je. Oh, satu game tadi tu je? 2,000 lebih? Diam! Apa kenapa? Yang tu untuk budak yang sekolah tadika je. Sebab budak sekolah tadika je. Oh, ini haiwan kan? Bagi mak bagi haiwan masa tu. Jom. Okay, now kita di Kiditopia. Lepas kita tengok wayang di sini, cerita Papa Zola tadi, kita pergi ke Kiditopia sebab anak kita nak main playground indoor lah. So, tempat ni sangat luas dan sangat sesuai je. Atas ni, tengok korang tengok atas ni. Kesiap kan? Siap ada. Itu anak nak main. Nak tengok bapak punya budak kat mana kan?
Go, go, go. Ayan, ni pun. So, kalau kat sini anak-anak yang bawah 2 tahun. Free ya. Bawah 30 minit. Bawah tak free. Cuma bayar. Bawah 2 tahun free. Itu lebih sedap. So, atas daripada 2 tahun dalam 40 ringgit. So, kita orang ni menjaga seorang free, seorang lagi kita bayar 10 ringgit. So, terus masukin. Sakit lagi. Sakit. Ini sakit kita bagi isi kita bagi. 1 ringgit. 1 ringgit. Ada sini. Tuh, dia boleh learn ada kat sini. Tengok dia boleh learn. Kita boleh belajar kat sini. Senangnya. Okay. Abang kayu tak sampai lah. Kenapa kayu tak sampai? Kiri kopla. Senang sekarang di taman dekat mall je. Dulu zaman-zaman kecil tak macam ni dah boleh. Tengok ayah dia ni. Mana ada kena orang? Wah. Oh my god. Oh my god, cuba. Ada buku sini je. Kita berehat di dalam bilik ni. Bilik ni saya ada game. Dia minta apa? Cuba dia pindah ke? Bukan kasi mengandung ke? Kan, mengandung kan? Ada enam? Wah!
jangan abaikan anak-anak korang walaupun dia tengah seronok main dengan kawan-kawan dia. Korang kena selalu pantau kat mana dia orang berada. Sebab kita tak tahu kan apa yang akan jadi. Misalnya, ada main apa? Okey, Adam cuba dia berdiri atas tu, tak ada jalan. Ada jalan. Cepat go. Okay, go. Pasang. Jalan satu-satu. Lagi. Kalau kita ajak adik best kan? Adik Idris. Mesti dia pergi mata tu. Oh sayang. So, waktu anak ni, jangan dia duduk sini lah. Jadi orang turun, tapi kita tak tahu siap. Lepas tu. Okey, lepas. Pasti korang tak tanyakan bola ni dibasuh ke tidak, dia training ke tidak kan. Actually kan, kalau korang rasa was-was wah, tempat tengok cerita pun ada lah kat bawah ni. Untuk tengok TV. So, sini anak-anak girls boleh lepak sini lah. Tengok cerita. Yes! Mana awak? Anak saya ni lelaki. Susah dia nak duduk kat situ. Satu tempat. Awak daripada mana?